Kadang-kadang berpisah sekejap itu tanpa lapar cerai adalah membaikkan keadaan. Tengok keadaan pasangan. Pasangan kita ni nampak cara kahwin sama belaka, tapi belah dah jadi suami isteri macam-macam hal. Ada isteri yang jenis mudah minta maaf, ada isteri yang kita susah nak minta maaf kalau buat salah, ada isteri yang kalau dia buat salah kita kena minta maaf. Macam-macam pasang ada. Ada suami dengan kawan-kawan dok kira, dengan bini berkira. Jadi kita ambil mudah. Maksudnya jangan duduk beraloh sangat atas perangai budi bahasa masing-masing. Kita tak akan dapat yang sempurna. Kalau kita balah, tengok keadaan. Ada orang balah dia kena beri picang jadi molek. Ada suami isteri kalau dia balah dia tak boleh picang, dia kena balik rumah mak dia dulu sebulan baru jadi molek. Jadi berlebih kurang maaf memaafkan. 3 bulan nak duduk bersama, moleknya kita berbincang. Kerana kita tak lari daripada benda yang menyebabkan kita berlaku tanakuk perlawanan. Jangan duduk bawa kepada balah. Kalau tak ada arah juga, satu talak. Jangan lebih. Kalau boleh jangan suami yang minta cerai, biar isteri yang minta cerai. Kerana apa? Kerana kita qawwam, kita pemimpin. Maka orang minta cerai ni orang bodoh, maka ubi ke orang puang lah bodoh-bodoh gitu.